Sekali lagi Kak Ana nak share, Kak Ana buat apple punch. Sebiji apple merah kita potong nipis-nipis dan kita pikan dahulu. Kemudian Kak Ana bancukan air gula, Kak Ana guna gula perang dan juga sangkuit. Kita bancur cordial lah kiranya. Di dalam mangkuk satukan apple yang kita dah potong bersama dengan sangkuit dan air gula tadi dan masukkan air sejuk. Untuk refreshingnya Kak Ana gunakan daun pudina yang Kak Ana petik jadi laman rumah. Masukkan sekali ke dalam mangkuk apple punch kita tadi dan Kak Ana perahkan sedikit limau nipis untuk beri rasa masam-masam manis-manis sikit pada apple punch kita. Lepas tu sejukkanlah dalam peti sejuk di bahagian chiller sahaja dan sedialah untuk dinikmati. Cuaca panas-panas ni sedap makan, boleh try lah.